Ini pula adalah set yang ketujuh bedding blok serangga daripada keluaran Joid, iaitu Rhinoceros Beetle. Jom kita tengok rupa dia daripada sudut pandangan atas. Ini adalah rupa dia daripada sudut pandangan sisi serta rupa dia daripada sudut pandangan hadapan dan sudut pandangan bawah. Set ni memang besar guys, boleh tengok Beetle ataupun bug ni memang boleh muat tapak tangan. Jom kita tengok bahagian muka dia ni boleh diangkat ke atas dan ke bawah. Saya tak pastilah kalau yang betul punya serangga boleh ke tak boleh dia buat macam ni. Dan untuk artikulasi bahagian kaki dia tak berapa nak banyak sangat, cuma boleh dilenturkan macam ni. Tak boleh pergi atas ke bawah. Daripada sudut build dia memang agak steady, memang keras, melekat dengan kuat, kecuali dekat bahagian mulut dia ni lah senang tertanggal sikit. Apa-apa pun pada harga RM2.60 memang saya tak boleh nak komplain banyak. Kepada siapa yang teringin dapatkan set ni, boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun tekan saja link Shopee yang telah pun saya sertakan pada sebelah kanan atas video ini. Set yang ke-8 bedding block serangga daripada keluaran Joid, iaitu Dragonfly. Jom kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan sebelah atas, daripada sudut pandangan sebelah sisi, dan ini rupa dia daripada sudut pandangan sebelah hadapan. Dua perkara yang saya suka dengan set ini ialah yang pertama sekali, sayap dia ni diperbuat daripada material yang transparent, jadi memang cantik lah. Dia cuba nak replicate rupa sayap yang sebenar. Dan yang keduanya, sebab set ni antara set yang tidak menggunakan sebarang stiker, jadi tak perlu risaulah daripada stiker tu tertangan-tangan kalau dah pasang nanti. Cumanya untuk set yang ini kan, macam biasalah kalau kita pakai set yang transparent ni, biasanya dia senang patah. Dan apa yang berlaku dia waktu proses pemasangan ni, ada dua sayap yang dah pun ada sedikit crack, jadi dia dah tak berapa nak lekat sangat-sangat. Jadi berhati-hatilah ketika melakukan proses pemasangan. Siapa yang nak dapatkan set ni, boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop, ataupun tekan saja link Shopee yang telah pun saya sertakan pada video ini. Ini pula adalah set yang ke-9 bedding block serangga daripada keluaran Joid, iaitu seekor Scorpion. Okey, so Scorpion ni nampak tak, saiz dia memang sangat-sangat besar. Kalau tak atas tapak tangan pun boleh penuh macam tu guys. Warna dia pada mata saya macam agak tak berapa nak cantik lah. Warna dark brown kombinasi dengan warna light brown, tak pastilah, mungkin pada mata anda nampak cantik, tapi pada mata saya, frankly speaking, saya rasa tak berapa nak cantik. Apa-apa pun untuk set ni, dia punya build dia memang steady, tak mudah tertanggal, dan terdapat banyak artikulasi untuk bahagian ekor dia ni. Banyak bahagian yang boleh digerak-gerakkan, kaki dia pun boleh digerak-gerakkan, dan tangan dia tengok kat bahagian bahu dia pakai ball joint, kat bahagian siku dia pakai ball joint, dan dia punya penyepit ni pun boleh digerak-gerakkan juga. Pada harga RM2.60 pada mata saya memang berbaloi sangat-sangat. Boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun tekan saja link yang telah pun saya sertakan pada video ini. Yang ke-10 bedding block serangga daripada keluaran Joid, iaitu Centipede. Okey, apa-apa pun kita nak tengok dulu rupa paras dia. Jadi inilah pada sudut pandangan sebelah atas, ini pada sudut pandangan hadapan, dan inilah rupa dia pada sudut pandangan sisi. Nampak tak guys, saiz dia memang sangat-sangat besar dan sangat-sangat panjang. Dah lah kombinasi warna hitam dengan warna oranye ni nampak garang. Tu dia, memang betul-betul macam Centipede guys. Okey, perkara yang paling saya suka sebenarnya dengan set inilah sebab ball joint yang diberikan pada setiap bahagian ini memang ketat. Jadi kita bolehlah nak bend-bend tanpa risau dia senang tercabut ataupun senang berubah bentuk. Akan tetapi benda yang saya tak kenal macam biasalah, sebab set ni semuanya pakai stiker, bukanlah printed parts. Apa-apa pun pada harga RM2.60 saya tak boleh nak komplain banyak. Kepada siapa yang teringin dapatkan set ni, boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. Set yang ke-11 bedding block serangga daripada keluaran Joid, iaitu Cicada. Ni juga adalah salah satu daripada model yang saya paling suka di antara kesemua 12 siri yang ada dekat dalam set ini. Dan untuk Cicada ni kan, jom kita tengok dulu rupa dia daripada sudut pandangan sebelah atas. Ini rupa dia daripada sudut pandangan sebelah sisi, gemuknya. Dan ini pula adalah rupa pandangan daripada sudut hadapan. Dan Cicada ni kita dapat lihat ada mulut dia dekat sebelah sini, dan mata dia yang berwarna merah. Nampak agak garang sikit dekat situ. Okey, so Cicada ni dia tak ada banyak artikulasi macam set-set yang kita dah discuss sebelum ni. Okey, untuk kaki dia cuma boleh diangkat atas ke bawah, dan untuk bahagian kepak dia ni cuma boleh dilentur-lenturkan macam ni saja. Tak ada banyak artikulasi sangatlah. Apa-apa pun untuk dijadikan sebagai display pun cantik, untuk dibuat main pun boleh sangat-sangat. Bagi siapa yang ingin dapatkan set ni, boleh cari dekat mana-mana eco shop yang berhampiran dengan anda, ataupun tekan saja link Shopee yang telah pun saya letak pada sebelah kanan video ini.
Yang terakhir, building block serangga daripada keluaran Joid iaitu grasshopper. Okey, so macam inilah rupa grasshopper dia daripada sudut pandangan sisi, daripada sudut pandangan hadapan, juga daripada sudut pandangan sebelah atas. Grasshopper ni pada mata saya lah agak kurang menarik. Mungkin sebab jumlah kaki dia yang tak cukup. Kalau ikutkan kat sini kan, kaki dia cuma ada 4 batang saja. Dan ini bukan kaki ni, ini bahagian tangan yang pegang mulut dia kan. Apa pandangan anda guys? Tapi ada setengah orang yang suka, ada setengah orang yang tak suka. Cumanya kalau kata pada pandangan peribadi saya, mungkin adalah penambahbaikan yang boleh dibuat oleh pihak Joid untuk comelkan lagi set building blocks daripada jenis grasshopper ni. Kepada siapa yang teringin dapatkan set ni, anda boleh cari dekat mana-mana kedai eco shop yang berhampiran dengan anda. Dan kepada siapa yang malas nak keluar rumah kan, tak nak lah nak jalan-jalan ke apa semua, boleh saja tekan link Shopee yang telah pun saya sertakan pada sebelah kanan atas video ini.